Ni Bu JPN. Jualan Rahmah. Masuk lu? Solo. Solo. Kau nak lu? Kau nak lu ya? Udah masuk dah beli ya. Tengok tepi-tepi tu. Tengok pemper lu, pemper. Minyak masak. Minyak masak. Tepung dah berlambat lah. Tepung nak Yang tahun lepas pun tak biar. Telur pun dia. Tu ada. Tu Milo lah kan. Okay. Pampers tak ada kan? Tak nampak pampers. Oh, nak buka dah pemper. Bomba. Itu saya yang lapuk. Apa ni? Rumah Bendol. Kau resort. Jadi daerah Jempol. Daerah Pakistan. Majlis beliau. JPW, Rakan Muda. ABPM. Okey, baiklah, perhatian kepada semua peserta yang menyertai untuk pertandingan X-Break pada hari ini. Okey, ada sedikit komen daripada juri yang menjurikan untuk pertandingan X-Break. So, ada sedikit penerangan dan juga komen daripada juri, iaitu apa itu X-Break atau senaman ringan. X-Break bermaksud aktiviti dagangan ringkas di ruang kerja, tempat belajar dan dilakukan semasa waktu bekerja ataupun persekolahan. Kemudian senaman ringkas, senaman ringan bermaksud aktiviti fizikal bersesuaian dilaksanakan untuk tempoh yang pendek, iaitu 2 hingga 5 minit sewaktu persekolahan bagi meningkatkan keadaan nadi. Okey, untuk pertandingan X-Break pada ini, poin penting bagi X-Break ialah durasi sangat pendek, hanya 2 hingga 5 minit. Apa benda ramai dilakukan di tempat terhad, contohnya di pejabat ataupun bilik dagang, dan penyampaian oleh instruktur mudah diikuti. Kemudian ada maklumat tambahan. Senarobik adalah senaman yang menggabungkan pergerakan berdasarkan tempoh lagu bermula dengan senaman warming up dan juga berakhir dengan cooling down. Aerobik adalah senam aerobik dengan temponya laju, gabungan antara senaman aerobik dan tarian berirama yang lebih bergaya dan kreatif. So itulah antara komen-komen juri yang menjurikan untuk X-Break pada hari ini. Baiklah, sementara kita menunggu untuk ketibaan yang amat berhormat kita, iaitu Tengku Zamrah, Datuk Hajah Tengku Zamrah binti Tengku Sulaiman. Sementara kita menunggu ketibaan beliau, so diminta semua peserta tengok. Bayar saman. Ada apa? Bayar apa? Bayar saman. Bayar saman. Aduh. Kau ingat apa benda lah ramai. Mahal. Dia bagi diskaun 50% lagi. 50% kan. Tak aku kena 300, bayar 1,5. Rasa macam dah bayar lah. Aduh. Rasa yang last tu dah bayar dah tu. Kau saja jalan apa ni? Saja jalan. Tengok ada apa ni rupanya. Oh ni. Ini lagi suka. Tengok ramai beratur. Tu sana pun apa? Itu cek saman. Kalau nak cek saman, ada surat pindah lah. Ya, right. Ni pun terbayar ni. Okey. Ini ada harus. Oma aku juga. Ha? Oma aku. Ya, oh juga. Ingat daftar apa punya ni? Bawa budak ke? Ha? Ni isteri. Tak ada lah. Tak bawa budak. Pergi UTC ni tengok ada apa event ni. Iya punya. Biasa kalau event ni dah tahu ada jualan apa? Rahmah tu kan. Biasa ada ni.
Biasa kadang-kadang Ramah ada kat depan tadi kan? ada. Biasa kadang-kadang dia ada pampers murah. Tapi yang ni tak nampak pula. Yang ni tak tahu pula Nak tengok je. Datang sini sebab namanya saman. Ya. Boleh tahan jauh tu banyak. Okey ya. Saman aku kereta je. Ha. Oh tak tengok bukan info tu sama tak kita. Air memang lah. Dia berbuat air. Wah, Habib ni. Belakang muda selalu dia akan buat ni lah. Syekh. Assalamualaikum. Dan, alhamdulillah sihat. Mana tak dengan ini. Habib boleh buka kaunter? Ada. Tak buka betul bawah MBM lah. Bawah MBM ni lah. Apa dah nak buat? Anak pergi mana? UTC ni buat pasport. Oh. Anak. Saja tengok ada event ni. Ada datang aja. BN ni. Macam-macam ada. Ya. Kalau nak bayar saman boleh saya. Tu ada jumpa kawan kat situ. Dia kurang dia diskaun, bagi diskaun. Saman polis sini, saman parking kat sana. Oh, parking depan. Majlis. Ada orang ambil ni sini. Habis tampin ada. Geng Abi Tampin. Kita orang buat pertandingan nasi tadi. Abi menguruskan tu. Saya lah wakil Abi Minister lah. Betul dah habis dah. Pagi tadi dah selesai dah. Dah nampak agak good. Apa MBM semua ada. Yalah. Banyak ni abang round lah. Okey. Okey bang. Ni. Betul kalau ni ramai kenal tapi nama kau siapa? Dia macam tu. Tapi kalau orang Habib ni dia dah kenal kita kan. Jadi dia tahu lah kan. SIM card percuma. Macam tadi Mama ada jumpa doktor tu. Doktor nak tegur tu. PKM. LP pedas. Championship. Yang kan pegawai nyamuk. Yang kan ni guru Edis. Orang untuk cop tu tak kena pendaftaran. Nanti ambil daftar nanti dapat orang. Yalah, ambil lah dia punya ni. Boleh. Apa salahnya alam berjalan? Ambil dia punya ni. Pergi kat kaunter pendaftaran dapatkan ni. Macam ni air sikit. Ini guru Edis. Guru Edis. Tu suruh ambil tu. Ada borang tak ambil borang. Ni borang ni. Amoy. Ha? Oh no. Amoy. Oi, jawab soalan. Jawab soalan. Jawab soalan. Saya nak jawab soalan. Okey, nyatakan tak jawab soalan tak boleh. Alah, tak siap. Nangis lagi. Bagi jawapan lah. Nyatakan dua spesies nyamuk Aedes yang membawa penyakit demam denggi. Egypti dengan Albopictus. Egypti ni selalu dengar. Betul lah. Apa yang nak cop? Kalau orang tua nak cop kena bagi saran. Oh, tak ada borang. Tak apa. Korang ambil kat depan tu. Okey. Terima kasih. Dah ambil. Masuk satu boleh dapat cop. Buatan ni lah. Satu dapat cop.
Mana? Tak masuk. Jadi, mana? Buat kenali. Best. Pendaftaran ya. KKM. KKM. Panas. Sekejap